Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Selangor 2 akan membincangkan tentang mengapa pelajar tidak berminat menukar SPM dari segi pengaruh ekonomi ataupun sosial. Kami terdiri daripada 3 orang yang akan membincangkan mengenai isu ini. Pertama adalah Encik Muhammad Afiq Hanafi bin Ahmad Jeffrey. Kedua adalah Muhammad Daniel bin Razmi. Dan yang ketiga adalah saya sendiri iaitu Noriskia binti Zulkarnain. Kami akan membincangkan, uh, kami akan kupas isu ini daripada segi punca iaitu ekonomi dan sosial, kesan kepada individu dan negara, dan kami akan memberikan sedikit solusi kepada masalah pelajar tidak memiliki SPM. Okey, untuk pendahuluan, macam mana isu ini dibangkitkan adalah apabila pada tahun 2021 dicatatkan sebanyak 10,689 calon tidak menduduki SPM, iaitu merangkumi 9,037 calon, iaitu 2.3% adalah mereka yang berdaftar di bawah sekolah KIPM, sekolah agensi kerajaan, sekolah menengah negeri, sekolah swasta dan sekolah menengah agama rakyat. Manakala 1,644 calon lagi ataupun 0.42% adalah daripada calon persendirian. So, start bermula daripada tahun 2021 inilah kita mula melihat pattern berapa ramai pelajar yang tidak menduduki SPM pada tahun selepasnya. Itu pada tahun 2022 dalam jadual yang dipaparkan terdapat 14,858 pelajar yang tidak menduduki SPM. So, ia amat membimbangkan kerana ada peningkatan yang ketara di mana sebelumnya adalah 2.7% dan pada tahun selepasnya 3.8%. Peningkatan yang signifikan lah. So, pada tahun 2023 ada penurunan sedikit tetapi masih ada calon yang tidak hadir iaitu sebanyak 10,160 pelajar. Pada 2024 dicatatkan sebanyak 8,076 calon yang tidak hadir peperiksaan SPM. Okey, so kita masuk kepada punca-punca mengapa pelajar tidak menduduki SPM. So kita akan bincangkan dari segi ekonomi maupun sosial. So saya akan berikan uh, perbincangan ini kepada Encik Muhammad Afiq Hanafi untuk meneruskan perbincangan mengenai apa punca dari segi ekonomi. So silakan Encik Hanafi. Terima kasih Puan Is. Saya Muhammad Afiq Hanafi akan membentangkan punca dari segi ekonomi. Punca dari segi ekonomi ini boleh terbagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya bergaji tinggi tanpa SPM. Yang kedua TVET, jamin peluang pekerjaan lebih 80%. Okey, yang pertama sumber dana Metro mengatakan gagal dunia SPM kerana anggap tidak penting. Mereka beranggap tidak penting kerana tanpa SPM juga mereka boleh uh, bekerja dalam bidang yang lain yang lebih lumayan. Contohnya seperti menjadi seorang berpengaruh sosial. Okey. Yang kedua, TVET, jamin peluang pekerjaan lebih 8%. Sumber Harian Metro bertajuk kelebihan aliran kemahiran. Pelajar lebih cenderung untuk memilih bidang kemahiran seperti TVET berbanding dengan mengambil SPM. Mereka berfikiran bahawa bidang-bidang dalam TVET seperti mengambil kemahiran welding di atas kapal tidak memerlukan SPM, hanya memerlukan sijil kemahiran tinggi sahaja. Dengan itu, mereka boleh ah, mohon pekerjaan yang lumayan itu berbanding dengan memohon pekerjaan menggunakan SPM. Baik, di situ bagi saya teruskan kepada Encik Muhammad Yani untuk punca sosial. Terima kasih Encik Afiq. Yang kedua adalah punca sosial. Okey, dari punca sosial ini kita boleh melihat daripada isu kesihatan mental akibat daripada ibu bapa yang selalu menekan.
setengah ibu bapa ni akan memberi tekanan tinggi kepada anak-anak, terutamanya dalam peperiksaan penting seperti SPM dan STPM. Okey, yang kedua adalah masalah keluarga, di mana dari artikel Malaysia Gazette, uh, ibu bapa yang mempunyai sakit atau kekurangan wang, masalah mental atau perceraian ibu bapa akan membuatkan uh, pelajar itu sendiri uh, pelajar itu sendiri terpaksa bekerja sendiri untuk mencari wang untuk uh, demi Demi sesuap nasi. ya, betul, demi sesuap nasi. Amen. Jadi secara tak langsung pelajar itu tidak dapat menyambung pembelajaran mereka. So jadi secara ke depan lagi mereka tidak dapat mengambil sebarang peperiksaan seperti SPM. Yang ketiga adalah masalah ibu bapa yang kurang cakna sehingga menyebabkan anak tidak mempunyai pengenalan diri. Ini adalah daripada contoh kes empat beradik di mana mereka tidak mempunyai tak pengenalan IC atas sebab kecuaian ibu mereka sendiri. Secara tidak langsung, mereka empat beradik ini tidak dapat bersekolah secara rasmi di sekolah kerajaan dan mereka juga tidak boleh mengambil peperiksaan besar seperti SPM. Ini akan menyebabkan anak-anak tersebut terpinggir daripada sistem pendidikan dan peluang masa depan mereka yang terhad. Kita teruskan. Kesan daripada konsep individu. Ini akan membentuk peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke institut pengajian tinggi. Hal ini disebabkan oleh masalah keluarga, tekanan mental, ketiadaan dokumen seperti IC. Mereka tidak dapat menyambung pelajaran mereka ke kolej atau universiti. Ini akan mengehadkan peluangnya untuk mendapat kelulusan akademik yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kurangnya peluang pekerjaan. Tanpa mempunyai sijil SPM atau SPM, mereka akan susah untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan hari ini memerlukan sekurang-kurangnya kelulusan SPM untuk mendapat tempat dalam pekerjaan. Yang ketiga, pilihan pekerjaan berpendapatan rendah. Akibat kelayakan rendah, sesetengah orang ini dapat memohon pekerjaan berkemahiran rendah seperti buruh am, pembantu kedai atau operator pengawalan. Ini akan menyebabkan mereka mendapat gaji minimum di bawah paras kemiskinan. Yang ketiga adalah sukar meningkatkan taraf hidup. Apabila seseorang itu mendapat taraf kemiskinan yang rendah, kitaran kemiskinan yang rendah, mereka akan sukar untuk membeli aset-aset seperti membeli rumah atau menyimpan wang untuk masa depan mereka sendiri. Sejurus itu, motivasi dan keyakinan diri akan menjadi lebih rendah. Seperti contoh, kita melihat akan sebaya kita berjaya, sukses, tetapi kita tidak mempunyai sebarang sijil. Secara tidak langsung, kita akan memberi rasa rendah diri, malu dan juga kecewa. Ini akan menyebabkan kurangnya semangat untuk memperbaiki diri atau berusaha lebih keras dalam kehidupan kita. Okey, saya akan teruskan kepada Afiq. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Encik Ahmad Yani. Seterusnya saya teruskan kepada kesan terhadap negara. Yang pertama, kurang pekerja mahir dalam bidang yang pelbagai. Hari ini bermasuk apabila kebanyakannya pelajar tidak mengambil SPM, bidang-bidang yang lain seperti dalam sektor 3D akan diisi oleh pekerja-pekerja asing. Ketua kemahiran ini sepatutnya boleh diisi oleh warga negara kita sendiri. Sebabkan mereka tiada SPM, mereka tidak boleh memohon bidang pekerjaan sektor 3D tersebut. Yang keduanya, meningkatkan kadar pengangguran. Apabila seseorang itu tidak mempunyai SPM, maka kesannya adalah mereka tidak boleh untuk memohon pekerjaan seperti pekerjaan yang rendah
yang tidak popular sepertinya bekerja di supermarket, bekerja di kedai-kedai dan sebagainya. Semua ini memerlukan SPM. Sekiranya mereka tidak ada SPM, makanya mereka tidak boleh mau kerja. Dan akhirnya mereka menjadi seorang penganggur. Yang ketiga, menggugat pertumbuhan ekonomi negara. Apabila apabila pengangguran itu meningkat, makanya tiada pekerja-kerja mahir yang boleh meningkatkan produktiviti dalam negara kita. Contohnya dalam sektor bidang perkhidmatan dan pembuatan barangan. Yang lain ini memberi efek kepada KDNK dalam negara kita. Baik, yang akhirnya meningkatkan masalah sosial akibat sukar mendapat penyakit tetap dan selesa dari segi kewangan. Masalah ini hasil punca daripada pengangguran tadi. Eh, Apabila menganggur tidak mendapat pekerjaan, akhirnya mereka mencari alternatif lain seperti menjadi tukang dadah. Dan tukang dadah ini akan menyalurkan dadah-dadah kepada orang masyarakat, orang-orang yang lain. Akhirnya terjadilah, meningkatlah kes penagihan dadah di dalam negara ini. Hal ini memberikan kesan buruk pada kita kerana kita tahu kesan akibat dadah ini yang bukan masalah perceraian, masalah masalah kacau balau dalam masyarakat dan sebagainya. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Puan Is. Okey, baik. Terima kasih, Afiq. Saya akan menerangkan daripada solusi, iaitu bantuan kewangan. Okey, dari bantuan kewangan ini, kita dapat memohon beasiswa atau pinjaman pendidikan seperti beasiswa JBA, Yayasan Negeri atau PTPTN. Bukan itu saja, kita juga boleh mencari program bantuan kewangan di universiti. Seperti di UPM, kita boleh memohon bantuan zakat UPM atau tabung kebajikan pelajar. Bukan itu saja, kita juga boleh menjalani pekerjaan sambilan seperti iaitu part time untuk menampung kos sara hidup kita semasa belajar. Jadi kita dapat membantu diri untuk membayar dari segi yuran dan pembelajaran harian. Okey, saya teruskan kepada Afiq. Terima kasih, Encik Denny. Sekarang ni solusi yang kedua yang dianjurkan oleh kumpulan kami adalah mengadakan program motivasi dan program kesedaran di peringkat sekolah. Hal ini boleh didukung oleh pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan Malaysia boleh mengerahkan pegawai mereka untuk turun ke sekolah untuk memberi program-program penerangan, motivasi tentang kesan sekiranya pelajar tidak mengambil SPM. Apakah kesan yang akan terjadi terhadap masa depan mereka? Adakah mereka akan berjaya atau sebaliknya? Okay, seterusnya saya teruskan kepada Puan Is. Posisi ketiga. Untuk solusi yang terakhir adalah kerjasama daripada ibu bapa sendiri. Okey. So ibu bapa sendiri kenalah memainkan peranan dalam cara menasihati anak-anak masing-masing dengan memberi kesedaran dari awal apa kepentingan SPM kepada anak-anak masing-masing. Okey, dan ibu bapa perlulah memantau anak-anak sejak daripada awal lagi agar anak-anak ini sentiasa rasa mahu memberikan sesuatu untuk ibu bapa, untuk negara dengan uh, dengan cara uh, pergi belajar ke peringkat yang lebih tinggi. So untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi, anak-anak perlulah melalui peperiksaan SPM untuk negara Malaysia ni lah. Okey, so ibu bapa tu sendiri juga perlulah bersedia dari segi kewangan, dari segi pengetahuan, daripada persediaan seperti yang rakan saya tadi beritahu, ada ibu bapa yang tidak kurang cakna tentang kad pengenalan anak-anak tu sendiri. So itu adalah
peranan ibu bapa sejak daripada awal lagi lah. Okey, so seterusnya kita masuk pada kesimpulan. Okey, apa yang kita dapat simpulkan daripada perbincangan kita, SPM sangatlah penting untuk masa depan negara. Bukan sahaja masa depan anak-anak dan ibu bapa itu sendiri, tetapi ia juga penting untuk masa depan negara dalam pembangunan model insan. Okey, so disebabkan itu, KPM telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas tindakan gempur kehadiran calon sijil pelajaran Malaysia SPM bermula pada tahun ini, iaitu 2024-2025, yang ditubuhkan dalam usaha untuk mengurangkan jumlah ketidakhadiran calon menduduki peperiksaan SPM. Okey, sekian itu sahaja dari kami. Assalamualaikum.